Okay, Assalamualaikum kepada semua. Okay, ni ada yang tanya pasal RSM untuk lori e-kejo 7500 kg dan ke atas. Kalau lori bersendi pun sama je RSM dia. Dan kereta pun sama je. Cuma beza dia jentera besar, jentera berat dan jentera ringan. Okay, first sekali sebelum nak memulakan perjalanan, selalunya RSM ni dia memulakan perjalanan ke jalan raya. Sebelum nak bergerak ke jalan raya tu dia buat RSM dulu, sebelum mandu tu lah. Okay, sebelum nak bergerak, okay, dah masuk ya dalam lori, duduk. First sekali melaraskan tempat dulu, adjust kursi dulu, selesa ke tak, tekan kelas selesa ke tak, okay, kaki sampai ke tak, dah selesa. Jangan lupa tali pinggang keledar, sama je macam kereta, gentap sikit dan pakai tali pinggang keledar berfungsi, mana sambil buat sambil cakap lah. Brek tangan sudah ditarik, tak payahlah lepaskan, dah tarik, tak payah lepaskan lah, maknanya tarik je, pegang dan cakap. Brek tangan sudah ditarik, gear dalam keadaan bebas. Lepas tu cermin sisi kanan, tak payah kalau dah elok, tak payah betulkan lah. Cermin sisi kanan dalam keadaan baik, cermin pandang belakang dalam keadaan baik, boleh dilihat. Cermin sisi kiri pun jelas boleh dilihat. Ok, next. Lampu kecil, lampu besar, lampu tinggi, sini kanan, sini kiri berfungsi. Tutup balik. Penggelap cermin, tarik je, pusing. Cukup, sudah. Maknanya penggelap cermin berfungsi. Next, meter angin mencukupi, meter minyak ataupun mencukupi, tolok suhu enjin dalam keadaan baik. Okay. Meter RPM berfungsi, tekan minyak sekali. Dah. Kalau ada lampu amaran brek tangan ni saja menyala, lampu amaran brek tangan berfungsi, itu je. Tak payah matikan enjin macam kereta, maknanya dia dah hidup cukup. Dan lampu kecemasan berfungsi. Okay, settle, last sekali on, berfungsi. Dan bila last sekali cakap, saya sudah selesai melakukan RSM. Kenapa kena cakap? Sebab masa dia 5 minit saja sebelum mandu ni. Macam itulah, betul je kereta. Okey, jalan, baru boleh jalan. Sebelum nak bergerak tu jangan lupa signal kanan, nak bagi tahu nak memulakan perjalanan. Okey, apa-apa. Terima.